Umatku lagi akan datang bila dia gila kepada rumah besar, dia terlupa ke lubang kubur. Ha tu. Bila dia gila, bila dia kasih kepada rumah besar, kusur. Kusur ni kita panggil mana istana. Bukan rumah dah lah. Al-Qusur macam raja Bukit Tanjung. Istana raja. Maksudnya nak royak tu, orang dia gila ke rumah besar, terlupa lubang kubur. Wayang saunal kubur, dia terlupa ke kubur. Jadi bila dia gila ke rumah besar, dia tak ingat kata dia nak mati masuk lubang kubur. Alah, lubang kubur setor lebih-lebih ya. Setor, terik-terik 2 setor. 2 setor ya, lepas tu panjang itulah. Tu nak ayah nak pergi tu. Gena tu, dia kasih kepada rumah besar. Kemewahan hidup dunia, tengok sepacak istana dah rumah dia. Pelita rumah dia macam masjid Madinah dah. Ya beramu dah ya tu. Allah cerah berderai. Tarotak dengan Allah 90 heci cobeng. Nampak hilalak sebutir-sebutir, bulu rok mau sorak-sorak. Allah 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 Allah, dia mau terjadi sekali. Tu nak ayat. Jadi kemewahan tu sini mu terlupa ke lubang kubur. Kata situlah mu nak kelik so mu tak kacau lah. Sabit tu benda ni kena guna dengan agama. Kalau kaya jasa agama. Harta jasa agama. Hatu nak ayat tu. Hidup jasa dengan agama. Jangan terlupa pada. Sebab tu Nabi kata bila kasih pada 5, terlupa 5. Ya kasih pada 5 perkara ni, terlupa 5 perkara. Ya kasih ke rumah besar, terlupa lubang kubur. Apa lupa tu? Dia galik dengan rumah besar, tak ada buat amal. Tak ada buat amal. Dia tak tahu kata dia nak masuk lubang kubur. Kalau masuk lubang kubur, dia buat amal dah. Ni dah. Ni kita kena ingat ni. Ni apa panggil teguran Rasulullah kepada apa ni umat-umat dia puak kita lah. Tak ada kira lah hamba demo supaya sedar bersama. Tidak. Bukan hamba baca demo hamba dak supaya kita sama-sama beringat ni keadaan kita nak pergi lagi ke datang. Tak ada siapa dia lebih, tak ada siapa dia kurang. Tu nak ayat tu. La fadla li arabiyyin wala a'jamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi orang Arab ataupun orang bukan Arab, orang ajar. Illa bittaqwa, malaikat orang bertakwa lebih. Kata Arab hidup panjang lebih ke dak. Makan roti ya. Dah jahit tukis sepatu lah. Dah ada main tino sepatu lah. Dia mari kau bakok kau pataya tu Arab tu. Tidak. Tu nak ayat tu. Bukan situ dak. Kita orang bukan Arab pun nak ayat tu. Dia kena molek nak ayat tu. Tu nak ayat. Jadi royak siap dah. Tidak ada lebih orang Arab ke orang bukan Arab, tak ada. Mereka orang takwa. Mu jadi orang Melayu ke dia takwa tu lebih. Tak kira mu Arab ke bukan Arab, tak kira. Ukuran situ, tali eci duduk situ. Tuhan apa ni? Tuhan ukur kita. Pengukuran Allah Ta'ala. Yang kelimanya Nabi kata yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliqa. Yuhibbunal khalqa. Apabila umatku lagi akan datang ni, dia kasih kepada makhluk. Dia kasih ke makhluk. Kasih sebab kita ni wa yansaunal khaliqa. Dia terlupa kepada Tuhan yang pencipta. Tidak. Apa tu nak ya? Dia kasih sama dia kasih kau saing kau sama manusia, makhluk. Bila dia kasih kepada makhluk, tak kira orang kau apa nama, dia terlupa ke Tuhan. Lupa ke Tuhan. Sehingga dia tak patuh ke Tuhan. Kena dia kasih selajak. Sampai tu orang saing kau jahat, dia buat jahat. Tak ingat dah ke Tuhan kerana dia kasih sama guru dia. Bela guru dia tak ada kira. Dosa ke dosa tak ada kira. Kerana dia kasih. Tak kira makhluk kejadian Allah Ta'ala. Dia kasih kereta, terlupa ke Tuhan. Kasih buat jambu, terlupa ke Tuhan. Kasih pada haji, terlupa ke Tuhan.
Ada kasih kepada makhluk. Oh ya, tak ada kira. Gapo mengasih? Tak ada kira lah main ni orang tak suka berlaku. Kau ni kasih apa mutu wibak. Hak ni mutu besar, mutu bibai, habibai. Allah. Siapa tak semaya, tunggu bibai dia tu. Hak ni gila kereta. Oh, wakil pula BMW. Cara tu kasih. Apa tak semaya tu terlupa ke Tuhan, kasih kepada makhluk. Hani Nabi royak ning lah panggil 5 perkara. Nabi kata umatku lagi akan ditipu ke 5 perkara. Bila dia kasih 5 perkara ni, dia terlupa 5 perkara. Itulah kita mengaji malam ni. Semoga kita boleh perak diri kita jadi duduk dalam garis hak Tuhan redha. Bila Tuhan redha kena molek kita, bekalah banyak kita duduk di akhir zaman dah. Insya-Allah belayar piye mana waktu subuh kau belayar. Waktu ngorik kau kita belayar. Pukul 8 pagi kau kita belayar. Kita belayar di rumah sakit kau, di rumah kita kau, di atas kereta kau, di atas kapal kau. Kita pergi dengan selamat dalam perjalanan belayar kita. Bahkan kita suka gembira bila kita ada persiapan penuh. Pesapir kita akan gembira kita bawa. Tak ada. Kerana pergi hari tu kita sore-sore tak ada dah. Hanya dia mau pergi ngatas lah pak kubur tu. Bunyi padatnya dengan ciri lah. Bip. Ada nyak klik habis. Pikucok klik habis. Tika-tika gulung klik habis tak ada dah. Sore habuk tak ada. Ada nesai 2 butir. Tu tak buh lagi, bulan-bulan nak boleh buh. Pocok pun jarak dapat. Tu kerak pun jarak, pocok tu. Kita duduk sore dah, paling kiri paling kanan. Kubur terina mak lama dah aku duk tunggu mak. Lama dah aku duk tunggu mak jumpa mak. Hari ni jumpa dah mak tu. Melek kubur kecek dengan winjan kita. Belum tuan nak buh dalam lubang. Belum muka dan nakir mari nak tanya soal kita. Tuhan hantar dulu. Tu. Celah tu. Tapi dengar suara kubur kecek. Mak, sini tempat kesunyian mak. Sini tempat kesik mak ni. Tak ada siapa dia mung sore aja. Mak, sini tempat kesesalan ni mak. Sini tempat menyesal ni. Kalau mu tahu buat bekalan sesal lah mak. Mak, setelah lagi mu boleh tengok lah aku nak buat apa ke mu mak. Ning kubur kecek dengan kita hari kita mati. Belum orang nak buh lalu sumak dalam lubang. Tunggulah.